lah. Hey guys, kita dah menang. Top keeper paling power. Of course. Buat semi-circle. Buat semi-circle. Besar 1-0. Bye. Siapa yang terbaik kita? RM50. Oh. Last training guys. Gol. Gol. Cinta. Tapi harap tak flash. Jika kau kepala sekejap, jangan garam. Hi guys. So, by the way, sekarang ni kita nak mencuba nasib. Tak boleh cuba nasib, tapi kita nak mencuba main futsal. Lepas tu terus main untuk try untuk jadi wakil FSKM. Agak-agak dapat ke? Saya rasa macam tak. Kau cuba yang terbaik. Okay, so saya sekarang tengah berjalan di sana. Tapi macam ngajar orang deh. Takutlah. Bye. Kita banyak bertanya tau. Kalau orang tanya. Kita orang dekat Hakim. Hakim 7 ni Hakim United. Yes, HTMB. Hakim Cafe. Okay, bagi tahu orang apa yang terjadi tadi. Allahu Akbar. Atika kencing. Saya injured. Tak main tapi injured. Kita orang apa? Tadi kita orang main futsal. Practice. Dia ada selection. Ni kita punya Batik tisu. roti tissue juga. Kita punya keeper. Keeper padu. Bawah sangat. Salah. Macam mana? Oh, yeah. Ya Allah. Your thoughts. Pasal game tadi. Apa pandangan anda? Tentang game tadi? Saya yakin. Then, your thoughts. Sakit. Alamak. Weh, kena sepak direct tu. Kita power weh. Tak pernah jadi keeper, kena jadi keeper back gang. Tapi dia power guys. Maju tu. Training first. Video kan? Training First ke? first. Second ke? Dia training second dan Second training dan knock tak ada. ya, injuries juga. Injuries. First training injury. Nampak. Saya tak tahulah. Dia asyik injury je. Aduh, sedih. Anyway, good game. Good game. Bye. Bye-bye. Training ke? 4 Training keempat. 4 kot. Training keempat. Kita orang berdua je. Nak dengan Atika. Yellow. Yalah, turun by Simon. Nak kat Penang. Bye. Bye-bye. Guys, we're going to futsal. Right now baru lepas solat maghrib. Kita cekera. On the way pergi Kok Perindu. Bye. See the view guys. Saya sebenarnya Tak ada duit. Cik, boleh lah. Allah, tak ada duit. Boleh lah, cik. Baru takut. Okay, futsal saudara Haikal dan juga Zarif. Lelaki ialah top 3 juga. Futsal wanita, futsal wanita ni sangat objektif, perak ataupun emas. Perak ataupun emas, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Alamak. Dapat apa guys? Kosong ni. Kertas yang kosong ni terasa berat sebab amanah ni kan. Kosong. Etik Saksi dan Berteknik Antara Fakulti 2026 Berikrar demi fakulti, demi pasukan, demi kejayaan. Sekian. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. Hai.
Tak ada Boleh buka. akak tolong? Akak boleh tolong? Akak-akak ni kita orang bagi sumbangan RM1,000. Kali we are going to photoshoot. Photoshoot apa? Futsal. Bye. Kita main kan, kalau korang dapat kosong, maybe tingkat kosong kot sebab senang nak pass. Sebab kalau tengok korang macam senang datang belakang opening. Itu je lah. And good luck. Okay. Dah kau okay kalau kita communicate. Lepas tu, nak minta maaf lah sebab banyak kali tak dapat komen. And all fans. Wow. Good luck. Kita boleh buat. Bina ada plan untuk kekal tenaga. Macam iklan. Wow. Hiking korang. Tengok ramai dah macam lagi better daripada sebelum ni. Aku pun boleh main. Thank you korang ajar. Rasa tolonglah sampai Ahad aku nak main dulu Sabtu tadi. Amin. Kau tadi. Serius lah, tak tadi. So, Alhamdulillah kita habis training. Sial lah. Kita dah Macam mana nak menang? I think we've done our best. Kita banyak improve lah kot. Yeah. Apa lagi? Macam jatuh. Tadi ada aku kau ke? Kalau kena tackle buat lah. Aduh. Jerit. Comel je. Kita kat sini. Okay, last. Minta maaf segala kasar bahasa. Segala lupa nama. Semoga kita menang. Yang the rest kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Ada kali. Macam siap penceramah. Okay, nak cakap thank you semua untuk training selama ni. Kita buat yang terbaik lah. Itu je. Thank you Kak bagi masa turun. Dah 2 bulan kan turun. So thank you Kak bagi effort semua. Nampak daripada day 1 sampai sekarang korang punya improvement. Lepas tu nak minta maaf Kak banyak marah, banyak kadang-kadang terkoyak kan. Kita marah korang. Sorry Kak. Lepas tu ya, untuk game nanti percaya je masing-masing. Mental tu mentality tak kisahlah lawan fakulti mana pun. As long as kita like ada teamwork tu, okay lah, boleh je. Hadap. Sebabkan ni dah last training, aku nak cakap terima kasih kat semua sebab untuk training ni yang banyak bagi tunjuk ajar. Terima kasih. And aku rasa memang ramai dah improve lah daripada yang first dulu training kan. Daripada yang tak sepak bola dah sepak bola kan. So untuk game nanti kita cuba yang terbaik. Dan kita boleh, InsyaAllah kita dapat emas. Amin. Amin. Enjoy. Sekejap korang dah turun. Nanti masa main janganlah kerut-kerut muka sangat. Okay. Dia nangis kan? Hai. So, ucapan dari saya rasa korang semua dah improve banyak. Betul. Hai, Giver. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa ke, terbuat korang jatuh ke, tersepak ke, tersepak kaki ke. Saya minta maaf lah saya rasa Boleh bagi kata-kata. Jawab jangan balik dulu, kata-kata dulu. saya rasa kita boleh naik podium. Boleh. Saya rasa banyak player yang gempak saya tengok kat situ. Lepas tu tak apa kot. All the best lah nanti. Husna. Kata-kata untuk hari ni. Ni 15
RM50 tu kan? Bukan. Kata-katanya adalah selamat hari raya. Kita pasti boleh buat. Yeah! Okey, kata-kata. Okey. Dalam game jangan nervous. Okey, dalam game ni tak tahu pun orang macam mana. Kita orang dalam episode pun kalah. Dalam game ni kita tak tahu. Dalam game ni semua ada Semua tak ada. Jangan takut, jangan nervous sangat. Buat macam biasa je, macam biasa. Jangan tenang. And aku rasa boleh. Yang penting jangan takut tau. Maju Fiskan. Okay, last. Dah. Captain. Percaya je pada teammate walaupun nanti Husna tak ada, Aini tak ada. Percaya pada teammate. And kita doakanlah yang budak basket agak penat untuk dorang tapi harap tak clash. Tapi aku akan paksa kat dorang berlari bila dah habis. Siapa yang sakit, tuam ke. Lepas tu balik ni get ready mental, fizikal semua. Kalau ada sakit bagi tahu, ada perbuatan salah bagi tahu. Lepas tu nanti dalam game aku tak nak ada orang yang macam takut untuk nak tegur. Even kalau aku sendiri buat salah pun, kalau korang takut direct dia tegur aku, minta lah through Najwa ke Aika ke Sarah yang dah rapat dengan aku. Kalau korang takut, kalau nak tegur terus pun tak apa, sebab kita as a team. And also aku tak nak nanti dalam game tolong sangat-sangat jaga mental. Nak mental boleh, tapi jangan effect orang lah. Okay? Kalau rasa macam diri tu dah tak boleh ke, dah penat ke, nanti minta Sarah tukar ke apa semua. Okay? Semua tak gambar. Buat lagi lah gambar. Wah, cantik eh. Apa benda ini? Last training Guys. Apa yang guys? hari ni last training. To be honest, Target. Target apa? Target kan. Paling busuk podium ah. Paling busuk. Gula. Target. Gula. Target. Johan. Mantap. Target. Johan nombor Johan, 1. Satu. Target. Siapa Aisyah target? Gol. Gol. Oh, target gol lah. Banyak gol, okey. Target. Gol terbanyak. Emas. Yes, alhamdulillah. Target. Target. Champion. Let's go. Target apa? Podium guys, Podium, eh? Tolong ya, cantik ya, pingat. Saf cantik. Gol. Target. Sini. Target. Buat semi circle. Emas. Buat semi circle tak Nampak lah game ni. Buat apa eh? Tengok. Target. Lawa tu. Comel gila. Target. Target nombor 2 guys. Target apa ni? Target. Ni apa Sal? Ya, nombor 2. Sis lah. Tak. Nampak sikit tak nampak? Cepat. Buat yang mana Dah. Dapat. Target. Target. Podium. Dia buat macam kita main passing sekejap. Yes, tak apa. Tak nampak apa muka. Tu korang juga. Ambil lah wakil. Aku nak kasi apa je? Masa nak sepak aku pun tak jatuh. Ya, apa dia? Belum main lagi. Memang semua. Bukan benda baru.
Pasukan seterusnya, Pusat Wanita, FP dan FKM sila bersedia. Ulang suara, pasukan seterusnya, FP dan FKM sila bersedia. Ini magic. Ya. So, ujian korang sore ni. Dah korang bola tak sampai keeper pun. Tiba bosan lah. Lawa. Meminta. Ayat Auni. Kau tunggu efek soal dia kita Mengarut. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Main-main sejauh ni. budak bawa ni. Dalam bawa budak bawa. Tak. Suruh korang bawa tak nak bawa tau. Jangan bawa aku answer ni tak dapat. Nanti kau gini kan. Hai guys. Kita orang hari ni hari kedua, hari last. Final. SAF 2026. Tak sabar nak habis guys. Aku tak larat dah. Yes. Our way to fall. So, Sekarang pukul apa? orang pukul 9 Eh. Oh, pukul 9 game. Sama, saya pun ada 9 game. Dia netball, saya futsal. Let's hope everything will be fine. Yes. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine.
Siapa nak baring? Kejap. Duduk. Hi guys. Welcome to my YouTube. Adalah tu. Adalah tu. Shoot drop the channel. Semua tengah Baring, siapa nak baring? video lah. Hey guys, kita dah menang. Nombor apa guys? Naib Johan. Hai. 1-0. Macam mana? 1-0. FSR 1-0. Bye. Siapa save? Keeper lah. Macam mana nak buat? Keeper paling. Macam mana nak ni? Video ke gambar? Video. Keeper terbaik, keeper mantap. Keeper paling power. Of course. Tak nampak sangat muka. 360. Dia Manager terbaik kita. RM50. Allah. Seorang. Yang ni urut ya? Oh, urut. Yang urut. Aku takut lah aku pegang aku. Ni pemain paling girly. Macam Main kat dalam tu. Jom, jual mana? Nak gambar apa? Bye-bye. Wah. Hi guys, welcome to my vlog. It's been a long time saya tak buat vlog. Gitu. Saya ada 3 video tertunggak gini. YouTube. Hi guys. We are currently at Majlis Apresiasi. Silakan saudara Muhammad Najib Muhammad Adam untuk memimpin bacaan doa. baca doa Dengan segala hormatnya mempersilakan. Kita nak balik lah. Berhenti. How to Wakai kau, share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mula menikmati hidangan yang disediakan, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Muhammad Najib Muhammad Adam. Oh, bagi lagi sumpah ya Allah. Bagi aku makan ni. يا جماعي اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله على بركة الله والحمد لله رب العالمين Bukit lapar. آمين آمين يا رب. Cenderati daripada Pantai.
orang dah. Hey. Dah. Cik. Padahal lepas ni badminton ni. Oh, you learn to fly. Tak tak. Mountain I could point to. Lepas ni orang ni tak ada. I work like Okay dah. Jom nak gambar. one more. Bye-bye. Dekat lah. I'm gonna show you out. Hey, 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 what you got? A feeling could never bought. Hey, 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 hey.